Amir, please be romantic and baik to Bella. She's so kind. Okay. Romantik tak dapat lah, no. Ayam nipu ya. Dia tidak romantik, no. Kalau I romantik nanti ramai perempuan kacau I. Tu kau punya ni in your control. Oh, in my control. Okay. Green flag bagi Nur Nabila. Green? Yeah. Apa dalam kehidupan ke? Dalam relationship. Oh, green flag bila orang tu kita boleh berbincang. Dia marah, lepas tu kita boleh bincang dengan dia. Sebab macam kalau ada masalah tu macam nak selesaikan. Kalau orang yang red flag, kita tak bincang, penat. Saya suka orang yang boleh berbincang. One relationship advice. Alamak, you tutup tinggal lah. Kak Bella. Kalau kenal orang, kita jangan overshare. Itu nombor satu. Jangan overshare. Some people dia akan dengar and dia tak judge. But most of the people dia akan dengar dan judge. So bila dia judge, dia telah menjudge you tanpa mengenali you dengan betul-betul. So tak fair untuk you. Nombor dua, you jangan cepat percaya. Kalau dia cakap tu, you tu rasa macam dia cakap betul kan? Tapi bukan nak cakap dia tipu. Just that you dengar lah. Tapi you janganlah macam 100% orang ni macam ni. Nombor dua, jangan give everything lah. Tu klise kan. Tapi sebenarnya tu lah untuk adik-adik yang 20-an bercinta. Bila kita bercinta, kita rasa macam kau lah dunia aku. Tak boleh ada mentality tu. You first, second, third sampai nombor 10 baru pasangan you. Macam bukan jadi selfish, but you kena fikir, kalau aku buat benda ni, bagus tak untuk diri aku, mental aku, badan aku semua. Kalau tak bagus, jangan buat. Describe 5 benda pasal I. Amir baik. Oh. Walaupun muka kadang-kadang bersubtitle. Lepas tu apa lagi? You baik, you ikhlas. Lepas tu you easy going. Lepas tu you seorang yang pendengar setia. Dan juga you akan komen, bukan dengar je. Setengah lelaki dia dengar je tapi dia tak komen. Tapi kadang-kadang bila dia komen macam marah pula aku. Kau ni komen. Kau ni komen lah benda yang aku tak nak dengar pula dah. Dapat kuat jealous. Jealous ke I? Jealous jugalah. Jealous. Kami dua-dua ada rasa jealous. Kalau ada rasa jealous, rasa benda yang tu macam jealous cakap lah. I jealous lah tengok you dengan dia apa semua. But we need word of reassurance. Amir ni dia over friendly. Benda tak perlu pun dia buat kadang-kadang. So kadang-kadang kita rasa macam yelah, maybe yelah kan, muda kan beria. Yelah, saya bekerja dulu buat sales. Kita tak beria sangat. Okay, dengar ni. Saya bekerja sebagai sales person. So benda tu, personality tu tertanam dalam diri. Siapa yang paling penyabar antara korang berdua? Nabila. Sabar ke kan? Sabar banyak juga lah.